Aku tak tahulah. Budak ni sampai jual harga dia berapa tahu? RM40 termasuk pos. Pun masih orang tak nak beli. Kan? Aku tengok, apa sel diorang ni tak nak beli? Kan? Diorang tak kenal budak ni ke? Diorang takut scammer ke apa kan? Tapi aku kenal budak ni. Dia pernah beli dengan aku. Kan? Budak ni daripada Penang. Jadinya, aku pun fikir-fikir, belilah. Kan? Kalau dia scam aku pun, tak apalah aku cakap kan. Tapi aku memang kenal dia. Dia pernah beli barang dengan aku. Pernah beli mainan dengan aku. Jadinya, aku dapat pasal ni. Pasal ni pula, aku rasa lah. Aku rasa mainan ni, kan, orang dah mula tak suka dia. Jadinya orang pun tak nak collect figure dia. Aku rasa lah. Tapi tak apalah, orang tak nak beli, aku belilah. Ini serius aku cakap, jackpot habis, babe. Jackpot habis, babe. Ini barang dia, babe. Okay. Aku tak tahulah diorang ni kan. Aku tengok kat grup senyap, semua tak reply budak tu kan. Aku tanya budak tu dah post berapa hari dah. Kan? Dan aku tanya lagi, dia cakap tak ada orang beli lah. Tak ada orang beli, tak apalah, mail lah sini lah. Bagi abang lah. So, ni figure dia. Figure ni dulu diminati oleh ramai orang. Lepas tu kecoh hal isu dia. Ramai pula yang tak suka dia kan. Tapi tak apa. Jom kita tengok. Kita tengok. Korang rasa siapa? Alright, tak apa. Kita buka dulu figure dia. Kita tengok dalam dia. Okay, aku ada nampak dia bagi aku mikrofon. Mikrofon ni rasanya tak ada dalam perjanjian. Okay, so. Alright. Kita tarik figure dia. Nampak? So, dia bagi aku dekat sini. Ada extra hand dekat sini. Okay, lepas tu dia bagi aku, dua cermin mata The Rock dia bagi dua cermin mata The Rock kat sini. Ni dia. Satu tadi yang first, kedua, lepas tu dia ada bagi aku mikrofon dia. So, ni figure dia. The Rock Ultimate Edition. Kenapa aku cakap Ultimate Edition? Korang tengok ni, Ultimate Edition ni, ya Allah, aku cakap korang. Harga dia start daripada 180 ke atas tau. Tak ke jackpot aku dapat ni. Dengan harga bawah RM40. Nampak ni? Dia punya join dia macam ni. Memang cantik, memang cun kan? Kan? Ini kalau dia jual dengan harga elite, untuk figure elite, aku rasa jackpot lagi. Ini kan pula Ultimate Edition. Jadinya, siapa yang tak sapu tu pada aku rugi lah. Kan? So, aku dah ada extra. Aku sebenarnya dah ada dah yang ada siap berkotak. Tapi, dah murah aku kebas je lah. Nampak tu? The Rock sits, The Rock. Come on. Kalau korang nak tengok figure yang dekat belakang tu, korang boleh drop korang punya request